3 cara nak menang pertandingan mewarna. Nombor 1, kena tambah lukisan. Tambah 1 ke 5 karakter. Contoh, kalau pertandingan tu tentang kehidupan laut, ada seekor ikan, apa kita boleh tambah dalam lukisan? Boleh tambah batu karang, boleh tambah sotong, boleh tambah ikan duyung. Okey? Nombor 2, mesti warna penuh-penuh. Jangan tinggal warna putih. Sebab kalau tinggal warna putih, dikira sebagai kertas yang tidak siap. Nombor 3, mesti warna kemas-kemas. Kalau warna cantik-cantik tapi comot, susah nak menang. Mesti warna kemas-kemas. Ingat tau, jangan lupa dapatkan buku Bestnya Mewarna Menggunakan Oil Pastel dan buku Bestnya Melukis Background untuk dapatkan tips-tips menarik untuk awak menang pertandingan. Jangan lupa join!